Hello guys, Assalamualaikum. So kita tengah nak clearkan tepi ni. Nampak tu? Kita nak clearkan. So kita pakai backhoe. So kita sewa backhoe dan juga beberapa orang lah untuk settlekan. Sebab kita nak buat aktiviti-aktiviti kat sebelah rumah mak mertua ni. So inilah tanah dia, korang boleh tengok. So apa plan aku adalah hari ni aku ada panggil backhoe. Tu aku tengah panggil backhoe. Kita nak clearkan semua ni. Okay. Sebab kita nak buat cucuk tanam. Kita nak buat cucuk tanam. Nanti adalah cili ke apa ke, semua sini. Ni lah. Tengok ni guys. Nampak? Uish, laju guys. Senang, tolak terus. Tolak. Satu guys. Ini adalah keadaan sebelum lah. Nanti kau akan tengok keadaan selepas. Dia akan lebih bersih. Dan kita tahu macam mana kita nak buat kerja kita lah. So aktiviti-aktiviti macam ni aku akan kongsikan dekat TikTok. Korang boleh follow TikTok aku, Boss Jeff. Kita akan share journey daripada serabut macam ni sampai nanti kita akan buat aktiviti pertanian. Alright. So assalamualaikum. Pagi.